Bagi memastikan perbincangan berjalan dengan lancar, berfokus dan memberi impak, sesi wacana cerita boleh disertai oleh 1. Moderator. Moderator berperanan sebagai pemudah cara yang memastikan perbincangan berjalan dengan teratur, seimbang dan berfokus. 2. Pakar dan pelatih. Golongan ini terdiri daripada individu yang mahir dan berautoriti dalam bidang masing-masing, seperti ahli akademik, konsultan, pelatih profesional, penganalisis industri atau sesiapa yang mempunyai sudut pandang kritis dan bernas. 3. Audiens atau pendengar. Golongan audiens memainkan peranan sebagai pemerhati yang aktif, mencatat, menilai dan membandingkan dapatan daripada cerita dengan realiti kerja atau pengalaman mereka dan juga subjek-subjek yang mereka pelajari di universiti sekiranya mereka adalah para pelajar. Sasaran audiens ialah peniaga, usahawan, ahli perniagaan, eksekutif, pegawai sektor awam atau swasta, profesional industri, pengkaji ilmu dan siswazah atau graduan. 4. Pelajar peserta. Khusus bagi golongan pelajar institusi pengajian tinggi, college, sekolah menengah, wacana cerita boleh dimanfaatkan sebagai platform pembelajaran kontekstual. Menganalisis kajian kes berdasarkan senario cerita. Mengaitkan teori dengan praktikal dalam bentuk latihan berasaskan dokumen. Membentangkan hasil dapatan dan refleksi dalam bentuk tugasan atau projek. Meningkatkan pemikiran kritis, empati dan keupayaan membuat keputusan. Wacana cerita bukan sekadar sesi bercerita, ia adalah ruang pembelajaran rentas disiplin yang menyatukan pelbagai suara dan sudut pandang. Dengan gabungan moderator yang bijak, pakar yang kritikal, audiens yang peka dan pelajar yang aktif, sesi ini mampu membuka jalan kepada pemahaman yang lebih mendalam tentang kehidupan, cabaran dan nilai yang tersembunyi di sebalik sesebuah cerita.